isu yang terhangat kemudian di Lembah Sireh. Apa kalau boleh puasa pun ni tapak sebelum ni tapak jual. Tu biasa aja. Itu biasa ya. KB Central lah. Oh, KB Central. Saya lupa belakang tu. Stesen bas sementara. Kalau siapa tak nampak tu tanda dia. Dia Tapi sebenarnya saya tempat optimis. ni. Saya optimis kerajaan akan dapat membina KB Central ini ditunjuk. Optimis saya itu adalah merujuk kepada dokumen bajet 2026 yang diperuntukkan lebih kurang 60 juta lebih lah beberapa program yang berimpak tinggi termasuklah KB Central. Walaupun netizen hari ini masih lagi troll, buat nganying lagi, tapi saya pada ni pun saya tak meletakkan, saya tak percaya sangat lah boleh buat. Tapi apabila ianya didokumentkan dalam bajet negeri, tak benda tu. Kalau manifesto ni politik orang boleh ni lagi, tapi apabila dia masuk dalam belanjawan, saya optimis bahawa projek ni akan jadi. Maksudnya sebelum ni tak pernah ada dalam belanjawan lah? Tak ada. Sebab dia melibatkan pihak swasta. Ini kerajaan sendiri mengambil tanggungjawab, walaupun sebenarnya bukan tanggungjawab kerajaan negeri. Menyediakan dalam senarai bersama perlembagaan kita, persekutuan, menyatakan benda-benda seperti kemudahan awam ini adalah bukan tanggungjawab negeri direct, tapi dia senarai bersama yang menjadi tanggungjawab bersama di antara persekutuan dan juga negeri. Tapi kerana persekutuan tak buat, kerajaan negeri terpaksa. Tapi kalau nak kecek pak tanggungjawab antara persekutuan dan juga negeri tu, banyak benda boleh bahas lah. Cuma kalau bagi saya sebagai orang muda, adakah sesuatu yang agak membanggakan lah bagi kerajaan negeri sekiranya kerajaan negeri sendiri boleh membina tanpa bantuan daripada persekutuan? Bukan bantuan lah, maksudnya dengan inisiatif negeri sendiri. Tu satu. Yang kedua, kalau kata pengalaman pentadbiran tu tak cukup, rasa umur seorang budak 30 tahun tu dah cukup matang. Dengan seusia lah dengan kerajaan negeri ni dah 30 tahun. Tapi tak apa. Cuma maaf lah, saya agak skeptikal lah kata tak. Kalau selagi mana saya tak nampak tier tu naik, saya masih lagi ragu-ragu dengan keupayaan untuk membina itu sebuah hak Syim.